2-3 hari ni duk kecoh tahu pasal apa? Pasal doa makan. Tak habis-habis serabut kita ni. Hampa tak mau doa, sudahlah. Tak salah duk kata orang doa makan. Tak betul. Baca doa makan pun mereka tak mau. Kita ni lagi mengaji, lagi tambah amal. Bukan lagi mengaji, lagi tinggal amal. Doa makan ni tuan-tuan, tumpak dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi rahimahullah. Mana kitab Al-Azkar? Terbaik Imam Nawawi susun kitab. Sampai ada ulama yang menyatakan, kalau kamu tak punya wang, boleh jual rumah kamu untuk beli kitab Al-Azkar. Nak abang kata bukan suruh jual rumah untuk beli kitab Al-Azkar tu. Nak abang kata pentingnya kita ada kitab Al-Azkar disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah. Takkanlah tak reti sangat Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Sedangkan dia sangat terkenal sebagai seorang muhaddis yang hebat. Kalau nak banding Imam Nawawi tu dengan yang dua ada kat Malaysia lah ni, saya lebih prefer nak rujuk ataupun nak ambil pegangan daripada Imam Nawawi lagi daripada yang ada kat Malaysia ni kan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Tak mau pakai doa tu, tak mau buat sudah, tak usah duk kata orang buat tu salah. Benda khilaf bukan bid'ah. Asal dia tak jumpa, dia kata tak ada lah. Saya pun pelik ni tuan. Kalau kita ni cerdik sangat dalam bab hukum, bila kita mai dekat orang yang sedang serabut, orang tidak pening masalah banyak, dia mai ni dia akan bantu untuk menyelesaikan masalah tu. Bila dia mai satu tempat orang tak ada beramal, maka bertambah amalan orang tu. Tu orang soleh. Dia mai-mai dia bagi penyelesaian. Sebenarnya macam ni. Oh, baru kami tahu, lega, selesai masalah. Kita kurang amal. Amal kita 8 aja. Dia mai-mai jadi 10. Bertambah amal kita. Itulah orang baik. Tapi kita duk serabut, memang kita serabut. Dia mai lagi kita serabut. Baiklah lagu tu pula kah? Lah awak je lagu tu. Lah habis semua bukan masuk neraka habis. Tang dia boleh pula. Tang kami tak boleh. Allah Rabbi Sasimbana. Tak tahulah apa nak jadi. Ya nafsu tibi bil liqa.